Hijrah. Hijrah bukan sekadar jalan menuju Tuhan, tetapi ianya juga tentang adanya jiwa yang perlu disentuh. Baru atau lama bukan soalnya, kerana sepatu hijrah perlukan sarung untuk sebuah perjalanan sukar tetapi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca buat generasi berintelektual sekalian. Meminjam kata-kata keramat Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Sebagai seorang ulat buku yang gemar membaca, menjadi faktor saya tertarik untuk membicarakan tentang sebuah novel yang menarik pada hari ini. Selain itu, bayangan ilustrasi pada kulit buku novel yang memaparkan mata sebagai lambang kesedihan, pengorbanan dan air mata telah menyentuh hati saya. Sebelum saya melebarkan sayap, alangkah indahnya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Medan, kod sekolah JEA 0014 dan menyandang jawatan selaku pengawas sekolah. Nur Ain Maisara binti Mat Jamari. Nama diberi tanpa dipinta, merupakan pelajar aliran sains tulen dan anak tunggal harapan keluarga. Harum wangi sekuntum puspa, lalu dipetik si gadis jelita. Masa berharga enggan dilupa, mari mulakan bicara kita. Buku yang saya maksudkan ialah novel Tears Bidadari yang Dirindu, karya Kis Nur Haras dan diterbitkan oleh Karnadia Publishing Sdn Bhd. Novel ini mengandungi 462 halaman muka surat. Tema bagi novel ini pula ialah ketabahan dalam menghadapi ujian dan penerimaan masyarakat. Watak utama bagi novel ini ialah Diana, seorang wanita yang pernah hidup dalam kehidupan masa silam yang sangat gelap. Selepas satu peristiwa besar berlaku dalam hidupnya, Diana mula mencari kebenaran dan akhirnya memilih untuk berhijrah ke arah yang lebih baik serta mendekatkan diri kepada Allah. Namun, perubahan Diana tidaklah mudah. Dia terpaksa meninggalkan masa silamnya dan perlu menghadapi pandangan serong masyarakat terhadapnya. Hadirnya Ijaz, seorang lelaki yang terkesan dengan perubahan positif Diana. Ijaz menjadi individu yang sentiasa menyokong dan membimbing Diana ke arah kebaikan agar tidak kembali ke lembah yang gelap. Namun, hasrat dan niat Ijaz tidak direstui oleh Puan Salma, iaitu ibu kepada Ijaz, yang bersikap tegas dan sukar menerima perubahan Diana. Bagi Puan Salma, perubahan Diana hanyalah lakonan semata-mata untuk mendapatkan hati Ijaz. Novel ini telah menyedarkan kita bahawa perubahan seseorang ke arah kebaikan sering diuji dengan prasangka dan kesabaran. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada novel ini ialah setiap manusia berhak untuk berubah dan kita tidak seharusnya menghukum masa lalu seseorang. Kesimpulannya, novel Tears Bidadari yang Dirindu mempunyai kisah yang menyentuh hati dan sesuai untuk dibaca oleh para remaja kerana mempunyai pelbagai nilai murni. Akhirul kalam, burung nuri terbang ke seberang, hinggap sebentar di pohon cendana. Jika tersalah tutur dan kurang telak, ampun dipinta. Sekian bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.